Okey. Kita baca hikam pula dah. Hikam. Surat 9. Surat 9. Boleh je. Tiga belas dari bawah. 3 di bawah. 13. 13 di bawah. Cahaya Nur Anwar. Stop. Okey. Kaifa. Mata ini. كيف يشرك قلبه صور الأكوان Sudah. Dah. Dah. Dah Ustaz. Dah. Dah baca. Dah. Cerah 6 di bawah. 6. 1, 2, 3, 4. Ni, Kaifa. Am kaifa ya 6 daripada bawah kan? Kaifa. Muka surat 9. Kaifa. Okey. كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهوته Atau lebih kaifa yusyriku. Dulu kaifa yusyriku. Ini kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Dia kata betapa berjalan ia kepada Allah. Betapa seorang itu boleh syukur akan Allah Ta'ala, boleh mandai akan Tuhan dalam setiap berlaku sesuatu perkara. Macam mana seorang orang itu nak boleh mandai kepada Allah, padahal ia tertampak dengan segala syahwat. Maknanya selagi kita ni duduk dengan segala keinginan nafsu kita, duduk dengan diikat oleh nafsu kita, buat amal bukan nafsu, makan bukan nafsu, tidur bukan nafsu. Selagi kita diikat oleh nafsu kita, maka selama itulah bahawasanya dah, selama itulah kita tidak akan dapat nak mandai Tuhan. Kita sepatutnya kena mandai setiap perkara daripada Allah Ta'ala, tapi tak boleh nak mandai setiap perkara daripada Tuhan sebab kita banyak duduk dengan nafsu kita. Banyak kita duduk dengan nafsu. Kalau kita ni nak boleh syukur dul kasrah fil wahdah, kalau kita nak boleh mandai setiap benda yang berlaku tu daripada Allah, kita jangan duduk dengan nafsu kita. Selagi kita diikat oleh sifat-sifat nafsu amarah atau nafsu lawamah, atau disebut sebagai nafsu yang jahat, maka selama itulah kita tak boleh nak mandai akan Allah setiap benda berlaku. Kita tak boleh nak mandai Tuhan. Berlaku ke apa pun tak boleh nak mandai akan Allah. Ini nak ayat di antara perkara-perkara yang menyebabkan kita ni tak boleh nak mandai Tuhan dalam setiap benda berlaku, kerana masih banyak lagi kita duduk atas dasar kehendak nafsu. Sebab itulah kalau dalam bentuk kita buat amal dan amal kebajikan, contohnya janganlah ada gharab, jangan ada untuk nak sesuatu lain daripada ubudiyah kepada Tuhan.
Dia panggil kita kena ada anjakan kita tu sendiri. Kena tukar daripada benda tak baik kepada benda baik. Kena tukar daripada qasak tak balik kepada qasak balik. Sedang balik ini tahu hijrah. Tak berlaku hijrah ni sudah berapa puluh tahun dah. 1439 tahun. Nabi maka umur dia 40 suruh pindah. Setelah hati jadi rasul suruh pindah, mana sudah 1000 tahun lebih dah berlaku hijrah. Maka penghijrahan kalau kita tak berlaku, ada boleh kita hari ni kita tidak pernah hayati. Tak kadang-kadang berpindah daripada berapa tahun, daripada seapak putih seapak tu. Tak, kita kena pindah hati kita. Daripada buat amal kerana nak balas kepada buat amal kerana ubudiyah. Barulah kita dapat mana setiap benda itu daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak buat benda yang sedemikian, maka kita tak boleh nak mana benda itu daripada Tuhan. Padahal ia hati seseorang tu tertambat dengan segala syahwat, diikat dengan segala keinginan. Hati kita jangan buat sesuatu perkara untuk ada orang yang masuk dengan Tuhan. Nah, jangan buat amal kerana nak pahala, kerana nak kelebihan. Semata-mata kita lakukan amal ibadat, tidak ada benda lain kecuali semata-mata kerana ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyah. Ustaz, maknanya gharak tu lawan kepada ubudiyah lah tu. Gharak tu lawan ubudiyah lah. Gharak ni nak kepada kebendaan. Nah, lawan bagi gharak tu ubudiyah. Ubudiyah ni maknanya nak semata-mata kehambaan. Kita punya tenang, ada apa? Ada apa? Duduk kita dengan kehambaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tertambah, orang yang kena ikat, orang yang diikat, orang yang diikat, kelakuan orang yang diikat oleh nafsu dia tu, oleh syahwat dia tu, tidak boleh ia berjalan. Dia tak boleh nak buat amal, dia tak boleh nak pindah, tak boleh nak hijrah daripada satu tempat kepada satu tempat, tak boleh nak hijrah daripada ada orang kepada ubudiyah. Tak boleh, kerana dia ditambah oleh nafsu dia tu. Mana nafsu tu duk pegang, aku buat amal, aku nak syurga. Sebab tu kata Abu Talib Al-Makki, dia kata, kalau Allah Ta'ala bagi aku pilih 2 rakaat sembahyang dengan syurga Jannatul Firdaus. Kalau Allah Ta'ala bagi aku pilih, hei Abu Talib Al-Makki, 2 rakaat sembahyang kamu nak ambil Jannatul Firdaus? Dia kata mesti aku ambil 2 rakaat sembahyang. Sebab kalau aku ambil Jannatul Firdaus, aku diikat oleh nafsu. Tapi kalau aku ambil 2 rakaat sembahyang, aku diikat oleh kerohanian, akal. Dan ayat ni spiritual kita tu, orang yang mana sungguh, orang yang ambil atas hak Tuhan suruh, tidak ambil atas hak benda relax nafsu tu. Kata Abu Talib Al-Makki, seorang wali, kalau dia boleh pilih kita, kalau pilih kita syurga, apa sembahyang? Ya. Dia tak. Kalau dia boleh pilih, aku akan pilih 2 rakaat sembahyang berbanding dengan syurga Jannatul Firdaus. Bapa tu, kalau kau ambil syurga, nafsu. Tapi aku pilih sembahyang, ubudiyah. Seorang wali dia boleh kecil aku tu. Satu wali ke apa dia nak Allah Ta'ala pun dia nanti. Pasal dia dengan Tuhan dia mana? Sebab itulah kita mengaji, kita wali ni. Tak, kalau nak lepas,
Kalau kita betul dengan dia, Allah tak ada lepas masalah lepas. Walaupun peringkat permulaan percubaan, tapi peringkat kesudahan, beres. Tak ada apa. Tak ada apa. Batu orang wali-wali ni, dia kaya belakang. Tak, dia kaya belakang. Tapi dengan kekayaan dia tu, dia agak milik Allah Ta'ala. Tak ada untuk nafsu dia. Dia kaya, buat wali. Buat wali ni jangan ingat dia orang susah. Dia orang kaya. Dunia tu habis sungguh dia. Cuma sudut dunia dia dapat tu, dia tidak menggunakan untuk nafsu dia. Dia guna untuk kelebihan akhirat dia. Ya. Kaya wali-wali ni. Kalau kerja mudah kat koprak belakang pun boleh. Dah. Sini Khadijah. Walaupun waktu tu dia kaya tu. Tapi bila dia bersuami isteri dengan Rasulullah, sehingga habis. Sehingga kain dia pakai lebih kurang 200 ada tampung. Tampungnya daripada kain 200 tampung kain dia pakai. Cari itu tampung, cari itu tampung. Bapa tu dia korban habis harta dia untuk akhirat. Tak ada hayat dah. Nafsu dia tolak habis, tak ada apa. Dah. Maka layak lah kalau dia tu ditempatkan oleh Allah dalam syurga. Kalau dia buat dia untuk syurga. Kalau kita buat untuk syurga, agar di syurga, dia kena umuliah pada Tuhan. Siapa habis? Abu Bakar, wali kaya. Tak, bukan setakat tu bergedung-gedung. Betul dia. Bergedung-gedung perniagaan dia. Sampai semua ulama cerita waktu tu nak dia tak boleh. Tak, tapi bila dia kena Islam, bila dia masuk nak beradat dengan Tuhan, sehingga orang belakang bawang ni takut dia terhadap Allah. Harta dia habis tu, infak habis. Sehingga dia sanggup, biarlah aku tinggal Al-Quran, tinggal Allah dan Rasulku. Lain. Ada nampak susah? Tak usah dia. Tak, bukan dia boleh hidup pula kalau tak boleh makan 2 hari. Dia berdoa pula kata, ya Allah, tambahlah boleh 5 hari lagi. Tak boleh makan. Sedap buat amal dalam keadaan tak boleh makan. Kita penuh dah ada poket terusin. Tak. Tu wali-wali tu. Kita tengok. Ambil. Lepas tu wali-wali ni al-mulk, raja. Wali-wali ni adalah raja. Di sisi Allah adalah raja. Gapo dia nak boleh tak? Kita nak ngaji kita wali tu upaya. Kata-kata Raymond ni atau hilang kata. Wali juga. Dia kata maka tiadalah boleh kembali ia seseorang itu kepada Allah Ta'ala daripada pertambatan syahwat. Selama dia diikat oleh kehendak nafsu dia, maka selama itulah dia tidak boleh rujuk kepada Tuhan. Tak boleh, Tuhan tak boleh. Tak nampak. Dia nampak daripada dia. Gua tu nampak daripada dia, ni nampak daripada dia. Tak nampak benda tu daripada Allah Ta'ala. Tak nampak. Kalau benda tu kita nampak daripada kita, nak hukum mana tu? Hukum syirik tu. Makan boleh pun syirik. Lepas tu setiap benda bila kita nampak mana benda tu daripada Tuhan, maka kita dapat sesuatu tu dalam keadaan barakah. Kalau nampak sesuatu daripada kita, maka kita dapat sesuatu dalam keadaan istidraj. Apa makna istidraj? Allah Ta'ala wiplau kita. Dia nak suruh pertama punuh. Lepas tu ngaji ilmu gol ni dia tak ada watak, dia tidak su. Kalau ngaji siapa mati, ilmu sulding pandai sikit-sikit kena Tuhan, tak ngaji tak apa dah. Ilmu berkah boleh buat serta amal ibadat tak apa dah.
Ilmu tasawuf dia tak ada tempat suk. Suk dia mati. Tak mati kita tak kena wajib. Wajar ilmu tasawuf gitu kok. Mati. Tak mati tak kena wajar lah. Selagi kita tu hidup kena wajar. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan, tidak dapat lari, tidak dapat tinggal, tak dapat lepas daripada alam tabiat, daripada alam yang dibangsa keduduk dengan tabiat nak orang puji, tabiat nak lebih, tabiat nak orang suka, tabiat nak kepada perkara yang hebat, kepada Abdul Haqqi tak boleh nak mandai kepada Tuhan daripada duk alam tabiat nak dimana pada Allah. Tak, selama lagi kita diikat oleh nafsu kita tu tadi. Mana kita tak boleh nak berubah, nak mandai kepada Tuhan daripada alam tabiat, nak mandai kepada Allah. Selama kita diikat oleh nafsu, maka kerana demikian itulah. Tak demikian pada kata tak boleh nak berubah. Kita selagi kita diikat oleh nafsu tu, lazim, wajib meninggalkan segala syahwat. Bagi siapa dia? Bagi orang yang berkehendak kepada jalan haqi. Kalau kita betul-betul nak kepada jalan Allah, nak masuk dengan Tuhan sungguh, maka wajib kita kena lari buai daripada syahwat. Buat kita boleh masuk ke dalam Tuhan. Buat kena nafsu kita. Mana setiap benda kita buat ni kena mandai ubudiah daripada Allah Ta'ala. Dan jikalau yang mubah sekalipun jalan kita duduk, kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Rehat. Tidak haram rehat. Itu benar mubah. Tak kata orang jangan banyak rehat. Jangan banyak rehat. Jangan banyak rehat. Jangan banyak nak tidur sedap. Jangan. Padahal tidur sedap tu boleh, tidak haram. Nak tilai kita, umur kita, ekon kita, kipas kita. Ada apa? Nak tidur sedap, tidur buat kita belakang. Nak tidur sedap, nak pakai sedap, nak pakai comel. Itu kita. Ada apa satu? Tapi janganlah melampau sangat. Boleh tidur dengan Allah, tidur suruh. Koci dekat dia tu. Bangun teh. Cari tiap peluang untuk munajat dengan dia. Dah. Yang nak tidur sampai seri orang azan subuh bangun. Bangun azan subuh nak sampai subuh dah. Bangun sebelum pada subuh. Dah. Sejak lagi kau dengan nak masuk subuh. Dah bangun. Nanti subuh pukul 5.45 kalau pak kita lah. Maka janganlah 5.40 tu baru bangun. Bangun kat pukul 4 semua. Mati duduk. Dah. Nafsu kita tu kita kena jaga. Zikir dulu kan. Subhanallah pada 1000. Ataupun dia boleh 4-500 kali dah. Lepas tu hias diri siap waktu ke masjid. Sembahyang sunat rumah dulu banyak. Dah di masjid nak sembahyang fardu dah. Tak, rawatib tu kalau boleh nak bayar rumah lagi. Tapi tak boleh nak bayar rawatib subuh rumah. Dia qomat putih imam tak, kita umur jauh kan dah. Sunat-sunat lain tu bayar rumah. Tak, cuba buat benda-benda. Bangun awal sikit. Cara nak jaga dia kena bangun begitu awal. Tak bangun awal, amal. Kita nak banyak ada, tidak ikat juga. Kita tak ikat boleh. Tapi pagi kita pasal dengan bangun awal. Tak ada buat sudah boleh kita sikit-sikit kepada kita.
Betul. Kita tu mengajar kamu. Berapa sesi sehari kita mengajar? 4-5 sesi sehari. Bukan satu sesi sesi tak. Yang susah tu nak bangun Tak. pagi. Oh. Dia tu habui kuatan. Ni balik ni, dia tu orang tembak tu. Dia pun ambil, ngajar lagi. Ya, ngajar lagi. Apa pukul 10 malam. Aku tu. Tak ada ngajar aku. Tahu kan? Kita ke Tuhan. Tak apa-apa besok pagi-pagi lagi. Ya. Besok pagi-pagi lagi. Lagi ngajar tak? Pagi lagi. Ya. Anak ngabi 2-3-4 putih masjid. Bukannya suruh. Ngajar. Ya, 3-4 sehari. 3-4 sesi sehari. Awal. Kau nak tunggu radio, malah. Ya. Ini nak rehat. Tapi, kacau lah. Mana-mana pun. Selain cakap benda-benda kini nak lawan. Nak kubur dia. Jadi hamba Allah Ta'ala semua. Ini bila hak mubah, kita tunggu sama. Nah, boleh lah. Kalau nak rehat sama bila boleh. Tidak ada dosa. Nah, tetapi tak ada terjadi untuk budiah kita. Kita ikam ni bukan bodoh, nak menyejuk hati. Menyejuk hati. Tak kalau kita duduk dengan dia tu, kita puasa Senin. Tak, balo, gapo ni, benar. Tak. Dan kerana demikian itu pada kata lazimkan. Demikian mana demikian lazim meninggalkan segala syahwat. Mesti kita kena tolak, tinggal daripada kehendak nafsu tu. Kata setengah mereka itu ulama ahli sufi. Gapo dia kata ulama ahli sufi? Bermula setengah tebuan itu, hak duk atas badan tu yang luka tu terlebih mudah, terlebih mudah untuk nak menghilang daripada setengah syahwat. Setengah tebuan hak duk lekat di daging kita, luka dah. Walaupun payah pun mudah juga nak banding daripada buah syahwat. Makan nak sedap kamu, tidur nak sedap kamu, nak bangun pukul 2 malam, pukul 3 malam tak ada. Nak pedih mata lah berapa. Kalau buah aku dah kopi tak ada masalah. Baca roh boleh buah. Ayah. Ya. Doktor besok buat lepas tu. Besok doktor duk berbuat lepas tu. Duk cakap-cakap malam. Oh, tak. Tak. Mana ini lebih topi. Lebih. Tak ada. Orang buah boleh dia tu ada. Bisnes macam tu biasa tak? Bisnes memang macam tu. Malah. Boleh. Ngatik Pak Putih bini lah. Lepas tu dia kata dah, nak buat sengak terbuat, kalau duk ketik ni tak ada masalah. Tapi nak buat, lebih susah bayar. Tapi nak makan mesti nak sedap. Dah, itulah. Kalau salah ya nak makan asam pedas lah. Tiba-tiba isi rumah dia buat lagu lain. Dia tidak buat asam pedas. Oh maaf salah. Nah, patutnya dia buat nak ajar kita tu elok dia tu. Nak tahu kita boleh. Nah, ada kata ni tak apa sedap kau ni. Berapa? Biar nafsu kata tak sedap pun, sedap. Nah, biar nafsu kata tak sedap pun, sedap. Tak, makam biar otak. Biar otak. Ajar nafsu kita. Ni kat silap-silap pas dia,
Pak kau periuk, pak tanah. Tangguh bekai lajuk. Kau buyuk tu ke dia. Tangguh tu. Tapi yang dia dah. Orang itu buat tu lah. Kenangan, Eh? kenangan. Oh, tak benar. Kau tak cerah. Lerak cerah. Bercerah, aku cerah. Kayaknya tidak buat anak orang tu. Oh, lo kata cerah. Cerah. Wah, lo cerah lah. Itu pun tu. Oh, orang suruh lalmuk dia orang asal betul. Allah, itu pun. Lepas tu, kita buat bila. Buat hari nak dia baik mulai. Tahu dia baik sama mati. Cerah. Oh, cerah. Mungkin dia bulan dia buat tu lebih sedap daripada bulan dia dah. Makanlah dulu. Tak apalah saya makan terus tengok. Sedap juga awak buat. Biarlah nafsu kita tak sedap pun. So kalau kita beri pujian pada isteri kita, sedap juga awak buat. Saya tak ada makan lagi, awak pun dah mahu sedap. Biar nafsu kita nak marah pun. Sedang kita boleh lawan nafsu kita tu. Nah, kalau kita duk mau marah kau dia, nafsu kita marah Allah. Nah, dia ayat nafsu. Susah nafsu. Kalau benda nak dekat diri dengan Tuhan, memang dia marah. Kalau benda nak sia-sia, memang dia suka. Kita kena ingat, selama kita duduk dengan nafsu tu, amal ibadat kita tak terima. Tak apa tu, kerana tak agak kita ke dia. Kesan tu kita kena fikir kesan. Akan jadi negatif straight. Apa lagi kita buat? Allah salah. Allah. Apa salahnya? Kerana kita tu duduk ubudiah dengan nafsu. Jadi hamba dia. Tak layak jadi hamba aku kalau mu nak duduk dengan nafsu mu kan. Sebab tu kita kena ingat, salah berlaku lah. Kalau kita nak makan tu, isteri kita masuk lagu lain, kita suruh masuk ke lain, dia buat masuk ke lain, kita ingat Tuhan uji kita sudah dah. Baru dia lah. Tuhan uji kita. Ya. Ada orang yang ngomong saya tu mati dah ni. Isteri dia masih ada lagi. Kita tak tahu. Dia dah rakyat kita lah. Dia kata ayuh, dia bahasa ayuh dia. Nama ayuh ini. Dia ekeli. Ekeli dia. Dia kata ayuh lah, dia kata nikmat dia tu. Dia pakai nikmat kita. Masa tu kita budak-budak lah, kita nak jumpa dah lah. Ayah tak ada, tidak ada makan sama sunan. Ayah tak win sama sunan. Lepas tu ayah pergi mengajar apa balik tu orang malam tu. Ayah tak win sama sunan. Bini dia terang maksud. Dia pergi maksud. Lepas tu ayah balik, ayah makan. Ayah balik mengajar siap no, ayah non siap apa ayah gigok dia. Ayah buat, ayah pergi jamu kaki gitu kamu makan. Ayah buat siap. Tak dia makan bini dia buat. Kata bapa ayah buat gitu ayah. Ya ayah tidak suruh maksud anak tu bapa. Dah. Dia kata ayah nak ajar nafsu ayah. Boleh terima tak terima. Nak royak dia nafsu dia sampai gitu. Dah. Kita dia ada bini dah. Mau dan anaknya aku nak makan dah. Dia tak. Nak royak dia nak nafsu dia. Betul sungguh hukum pun memang gitu lah doktor. Nak bini ni, dia doktor belum mandi lagi. Mandi dia, nak makan dia, cari nafkah dia. Tu baru betul. Tak, ni kita dia mandi kita. Dia nak makan kita. Dia pula suat kita. Ya, tu teruk betul. Dia pamit. Sebenarnya dia dah pun tak ada dah. Tak pernah royak dia rinyak nafsu dia.
Pak kita tengok apa-apa, mak manusia apa tu? Tak ada dia seorang. Tok lebah kau tok guru kau tok guru kau teruk. Nah. Banyak Kau buku teruk. rahsia. Banyak buku rahsia tak payah. Banyak buku rahsia payah. Kena buka tak layan yo dia. Kena nak tidak. Noyak ni. Buku dia nak dia kantor dia. Bapa ayah buat gitu ayah. Kantor. Tak ada pandai dia biarlah tak ada pandai dia. Biarlah tak ada pandai dia. Tak apa. Kita tak tahu kita boleh duduk tadi. Nah. Tapi orang tino dia pandai besar lah. Dia orang kita tu. Nah. Yang nak mengangkat kita tu pahala besar lah gede. Dia boleh pilih syurga mana. Tak dia masuk syurga mana boleh pilih. Tak kata pilih lah nak syurga mana. Dia dua kawal ya. Pertama semaya 5 waktu tidak tinggal. Tapi akidah kena betul lah. Tak, lama kena 5 waktu akidah tak mana. Tak. Semaya 5 waktu tidak tinggal. Serta menghormati suami. Maka pilihlah syurga mana dia nak masuk. Kita ni yang susah ni. Nah, kita ni yang susah. Susah kita ni. Dia kira dia lah. Kita ni nak kita boleh duduk dekat punya. Banyak perkara. Sebab tu dia tengok dari sini. Selagi kita duduk dengan nafsu kita, maka selama itulah kita nak duduk atas tahap kemudian kita tak tahu. Selagi kita ditamak oleh nafsu kita, nafsu kita tamak, maka kita nak jadi hamba dia awal. Nak jadi hamba nafsu. Nah. Kerana demikian itu pada kata lazim kamu meninggalkan segala syahwat tu. Kata setengah mereka itu ulama di sufi. Dia kata lagu mana? Bermula sangat terbuat. Terbuat kenal dah terbuat dah. Semua kenal terbuat. Atas badan yang luka terlebih mudah untuk dihilangkan daripada setengah syahwat atas hati orang tawajuh. Maknanya selagi kita tu duduk ada dengan nafsu kita, maka selama itulah kita tak boleh nak tawajuh. Apa mana tawajuh? Tak boleh nak berada hati kita dengan Allah Ta'ala. Tak boleh nak berada. Tak boleh nak berada. Nak ada hati atas dasar ubudiah kita dengan dia tu tak boleh. Maka bila kita tak boleh nak tawajuh, kita tidak dinamakan orang yang muwajahah. Tidak dinamakan kita orang berhadap. Bila kita tidak dinamakan orang berhadap, setiap benda hak mari datang kita, semua hukum istidrak belaka. Bukan hukum nikmat daripada Tuhan tu. Uji dah lah. Uji rezeki, uji garib, uji. Lepas tu kalau kita nak nampak Allah Ta'ala untuk kita tu nikmat, kita kena pisau. Cari jalan bedek. Nak kut mana-mana pun, cari jalan nak buat kehendak nafsu daripada hati kita. Ini pak nak masuk ni. Ngaji kita ikan lah. Tak masuk. Kau tak ngaji, tak kenal. Nah, kecuali orang yang majzub, Allah Ta'ala tarik tu biarlah. Tak, ni adalah seorang dua bedek. Tapi orang banyak kena dapat macam begini. Dapat cara mengaji. Ada, dia tak mengaji tu hak tarik. Tapi dia ada orang lah. Ada, jangan buat penapi ya. Ada. Anak Haji Daud ke abah tu, mak lah. Dia tak mengaji. Tak ada. Musim orang galau tu, mulut galau tu kapur. Dia tak ada gurut butuh. Dia ikat-ikat dia minat doa. Tak mengaji. Kata ngomong dia kepada arwah tu Haji Daud ni, waktu tu kita nak pergi ngaji dah. Ayahmu tengok ke mak tu tak cara rasa nak. Dia kata tarik dia perut kami tu. Siapa dia rotel tu boleh bola.
Tu kami waktu dia pula gete. Siapa dia hotel? Dia pergi rumah mi semua. Ya, Allah Ta'ala bagi semua. Mana dia tu tak ngaji pun. Allah ni jadi orang lain, tak ngaji balik. Tapi nak ayatnya majzum. Tidak ramah manu aku tahu. Jangan kata tak ada, kuasa Tuhan tu dia boleh pukul. Tapi tak ramah manu, hak tak ngaji balik. Hak banyak ke hak ngaji tidak ada juga. So hak tak ngaji. Ya. Tapi ada hak tidak ngaji balik. Nak ayatnya bila kita nak menjadi orang yang boleh tawajuh ke Tuhan, nak berada hati dengan dia sebagai orang muwajahah, kita kena banyak buah nafsu. Tak ada zikir, kena ada zikir. Tak ada zikir, kena ada zikir. Tak ada ibadat, kena ada ibadat. Tak ada sembahyang, kena ada sembahyang. Tak ada sembahyang sunat, kena ada sembahyang sunat. Tak sembahyang fardu, kalau kita tinggal, kena qadha. Tinggal fardu. Betul tak? Qadha billah, wa sunat billah. Qadha. Kalau ada sembahyang, tertinggal ke apa, sampai mudah-mudah. Qadha. Hak kita sembahyang dalam keadaan kita tak mengaji itu, kalau boleh qadha. Kuasa hati molek kan? Nak kita ni boleh buat nafsu kita. Betul. Gak awal dah ni kadang-kadang sembahyang tak wajib qadha dah. Dah macam-macam. Kita nampak jauh. Jadi kalau kita ada mikir, nampak jauh sungguh kita dengan Allah Ta'ala. Baca sekali. Mata. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Betapa lompok, betapa boleh nak tamu hati, nak banyak dalam hati untuk nak masuk kepada hadrat Allah, nak boleh berada hati dengan Tuhan macam mana. Padahal hati kita tu tiada menyucikan diri. Padahal seseorang tu tak pernah menyucikan dirinya daripada janabah segala lalai. Maknanya lalai hati dengan Tuhan, tak nampak sesuatu benda hak daripada Tuhan ni, ada serupakan dengan orang yang berjunung. Contoh, bila hati kita ni tak nampak siap benda daripada Allah, samalah kita ni dengan orang yang berjunung. Larang bagi orang junub nak masuk dalam masjid tak boleh. Seolah-olah kalau orang junub boleh nak masuk dalam masjid, tak boleh. Maka begitulah keadaan kita orang hati tu lalai dengan Tuhan, tak nampak siap benar daripada Allah, tak boleh nak berhadap dengan Allah Ta'ala. Tuhan tak boleh. Supaya ibarat kata, kalau orang junub dia tak boleh nak berhadap hati dengan, nak masuk dalam masjid tak boleh. Haram. Nah, orang junub beradab sah boleh masuk dalam masjid? Tak boleh. Sekadar lalu tu boleh lalu pintu ni tu pintu ni. Boleh dah. Kalau duduk selo kau tak boleh. Maka kita juga kita kata Tuhan, selagi hati kita tu duduk dengan nafsu, nak beradab dengan Allah Ta'ala tak boleh. Sekadar boleh sembahyang lah. Sembahyang boleh, tapi tak ada gapo. Tu nak ayat bahawa bala-bala yang akan dihadapi oleh orang yang hati tak padat kepada Allah, tidak memandai setiap benda daripada Allah. Sebab tu kita kena memandai setiap benda daripada Tuhan fil azal. Kita boleh main ngaji sini pun nampak tentu kita fil azal. Walaupun kita tengok dengan sebab lah, orang dipanggil, ya, kita tengok dengan sebab, tapi hakikat sebenarnya tidak begitu.
Mana semua orang junub, kita orang lalat ni semua orang junub. Orang junub tak boleh naik dalam masjid. Kita orang tilalat tak boleh nak padat dengan Tuhan. Dengan nafsu kita, zikir kau berapa atau kena jaga hati kita jangan lalai. Nak biar kita kalau boleh biar duk berzikir sama. Nama ada zikir lisan ataupun zikir akli ataupun zikir qalbi. Biar ada sama dalam hati tu Allah, Allah, Allah. So, lepas tu biar nampak siap benda berlaku tu daripada dia. Maka tu kalau salah Allah Ta'ala bagi sesuatu kita pun, mana tu? Tidak istidrak. Bukan hukum nak ibu nak kita doa nak ilmu tu benda tu pula akan jadi benda baik tak boleh. Punca boleh benda baik, hasil benda baik, mendatangkan hasil yang baik serta kita pula berjalan ke arah benda baik. Hak kita tak sehnya dapat rezeki, dihamburkan rezeki kita tu kalau ada benda tidak mulai. Mesti betul. Ya. Bapak kita mengajar ni, nak mengaji ni, nak sepatut kena cari so. Bapak kita di kapur nak buat. Untuk akhirat kita selesai. Bukti kau. Nak wakar sana kubur kau. Ni kalau mengaji. Tak, biarlah, puluh yang orang pun. Tak, dia beli tanah kubur ustaz, puluh yang orang pun biar. Tak, orang nak beli tanah kubur. Kan orang ni yang dalam makan di akhirat. Nah, untuk kita. Tak, ada 100 yang ni, beli tanah kubur mana ada orang nak jual. Beli tanah kubur wakaf. Ni untuk kita nak makan esok ya. Tanah kubur tu, ataupun mana orang ustaz ada orang nak buat masjid. Nak buih sikit. Ni untuk kita di akhirat kita ya. Tak, ataupun cari mana Lumpur nak buat masjid. Okeylah buih. Tak. Ataupun tak ada pak cari tanah ni kita pakai buat masjid so, pakai gaji masjid kita. Tu dia. Masjid ikan. Ya. Pakai buat masjid kau tak gaji masjid tu. Ya. Baru nampak ada. Itu hak kita ni. Sebenarnya. Itu hak kita ni. Ada kita ni hak tak nampak je. Hak tak ada bagi kanak ya. Nak mati tak ada karabuk dia kita. Apakah? Dia bagi sungguh-sungguh hati. Sampai tak ada sabuk kita. Bagi kanak belakang. Patutnya bagi ada kat mau kita sampai je. Kalau keras. Dah. Ya hutan bagi habis. Bagi saya waktu tu. Ada lebih tu ayah dia gitu. Dah. Bila mati saya, awak pergi jual tanah ni, awak minta masjid sia-sia. Tu saya. Hak lain saya bagi belakang. Kata cik temu. Jadi ada orang pakai pagi habis dia ada kan apa? Hidup dia tak ada belenggu. Orang tanya balik mana belenggu kuat tau. Muflis tak ada karabuk, mari tak bawa karabuk. Anak soleh pun tak ada tinggal. Tinggal hak soleh belakang. Tak ada hak soleh tau. Tak. Harta pun tak ada tinggal. Jadi sebab tu kita kena fikir belakang lagi. Mana hak kita untuk kita nak infak? Kadang-kadang kalau anak-anak kita tahu ilmu belakang, mu ada ilmu belakang tu. Cari model lah dengan ilmu hak mu dapat. Hak tanah ni ada sekepi ni tanah sakon. Aku malami kepada apa-apa dia. Dah, aku nak jual tanah ni, aku letak peti di masjid. Untuk aku mati esok tu ya. Kepada orang lain ada. Mu aku bagi ilmu belakang. Tak boleh aku je cari makan belakang. Senang belakang. Tak nak berapa dah. Untuk kau dalam demo-demo. Tak ada sekepi ni aku nak jual, nak letak di masjid. Nak orang guna selama ini, itulah kita boleh kakak. Itu bawa sidik semua kan dia dah. Sidik tu. Ya. Kena buat lagu tu. Jangan buat lagu lain. Ada tu. Jangan bagi belakang kan. Rugi bagi belakang kan. Ya. Saja kita taruh orang kita masjid. Ya. Buat-buat kita ni kalau boleh nak buat balasah boleh. Buat musallah. Kami bawa misi ni tahu kawak musallah. Tak, biar nampak ada orang kita ngaji. Kita mati siap-siap orang lain pula kita duduk musallah kita.
Sementara kita ada ni, kita bakal buat kaji dulu. Dia tak ada kita, dia tertinggal dah apa benda anak kita, suriat kita dah. Apa? Dia nampak ada so. Tapi tanah sini mahal mahal. Kalau Kelantan tak mahal lagi. Boleh makan. Sebuat tu. Kau kena buat ni. Ya. Syah Alam Pak Iyim balik lagi tanah. Ngaji Syah Alam tak apa. Tak buat rasa kita. Musalla kita. Tak buat khub. Tak buat kita. Ramah pakat lagi. Ya, musalla kita buat. Musalla kita. Khub. Tak buat kita. Itu dia. Kita panggil apa? Para wali. Wali-wali. Boleh sejuta. Musola 400,000 dapat. 400,000 musola dapat. Lepas tu kita kutip demo lah pula. Ada orang nak masuk. Tak cuma nak pengasah dulu. Tak, siapa dia kita nak latih pengurusi. Siapa dia kita nak latih bendahari. Siapa dia kita nak latih ahli akta kuasa. Apa nama siapa. Siapa dia kita nak latih ahli akta kuasa. Orang ini bahagian apa, bahagian apa. Tak, siapa dia kita nak latih email. Latih lah. Tak bakal buat lah. Tak, walaupun sedikit orang pun tak apa lah. Kita pun boleh tukar kau sikit-sikit. Ya, kamu tak ada apa-apa juga. Lama-lama banyak ada tu, kita tukar lama. Tak apa. Biarlah sikit pun. Kau sikit lah. Tidak masalah. Asal dia menuk-nuk baik. Kita boleh buat demo, minta demo, apa-apa dia boleh sikit. Kau untuk nak kelak kita kan. Kalau kau tak situ, tak payah bangun ini selalu. Bila? Payah selalu bangun ini. Baklah kita. Tak ada berapa juga. Turun-turun, orang mau mari pakat lagi sini kan. Biar anak-anak kita diri buah boleh ngajar, mana tahu. Salah mi pula jadi tu urusin. Tak kira. Waktu hendak lagi ni. Kosak molek. Maka murak daripada masuk, yakni masuk hati, menawar hati. Zuk dalam hati, zauqin. Syuk dalam hati itu kepada Allatillah. Hati duk berada pada Tuhan setiap-satu, iaitu tiap-tiap waktu. Lagu mana kan? Fi kulli awqat, tiap-tiap waktu melihat di dalamnya hamba akan dirinya di dalam kudrat Allah ni. Nampak setiap waktu tu mi ni tak lepas daripada qabdah Tuhan. Itu dia. Kita ni kena syuhud, kena mandan. Aku ni tak lepas daripada kudrat Allah Ta'ala. Tak lepas. Maka tidak hak kita. Hak kita panggil usaha kita tu dinamakan semata-mata usaha tu tak boleh bekas. Hak bekas semua dia siapa dia? Allah Ta'ala. Ini dia panggil orang yang berada hati dengan Tuhan. Lagu mana kat Ustaz berada hati dengan Allah Ta'ala ni? Maksud kata berada hati dengan Tuhan, orang setiap saat hati duk nampak, duk berada nampak daripada Allah Ta'ala nampak. Fi kulli awqat atau fi kulli zaman, sama ada tiap masa ke, tiap waktu ke, atau fi kulli nafasin, tiap-tiap nampak dia tubik ke, berapa nampak? 24,000 sehari sepandai tubik tu. Atau fi kulli lamha, tiap-tiap kelip mata dia ke, semua dia nampak daripada Allah Ta'ala nampak. Ini orang gila semua. Ada usaha tak boleh berbekas, kecuali yang berbekas semua adalah Allah Ta'ala. Hati duduk Allah. Tak betul hati. Nah, ataupun dia. Tak nampak siap benda tu daripada kita lah. Orang ni lah orang gila sungguh dengan Allah Ta'ala. Ya orang gila dengan Tuhan. Orang hidup dengan Tuhan sungguh. Pada tiap-tiap kali, iaitu tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa, perlihat dia nampak di dalamnya, dalam masa tu hamba akan dirinya. Duk masa dia ni hamba Tuhan, serta di dalam. Tak lepas dia ni kecuali di dalam kudrat Allah. Dan bahawasanya
Allah Ta'ala mendidik ia kepadanya kepada hamba tu, maka selama-lama pandangannya demikian itulah. Selama-lama dia nampak Tuhan mana kita, maka wajib kita kena nazar setiap daripada Tuhan. Waktu kena bala pun dah betul nampak daripada Tuhan. Waktu kena nikmat pun nampak daripada Tuhan. Mana situ dah. Dah, mana situ. Sebab kita kena bala, sebab kita kena nikmat. Mana ni? Dah, benda bala, benda nikmat dekat hamba tepuh semua. Tepuh semua. Kerja kita dah tepuh pun. Sebab tu kalau kita ngaji kitab kau ni, kita ketemulah dengan ujian-ujian Allah Ta'ala. Kita ketemu ujian Tuhan. Sama ada ujian dari segi permulaannya dengan baik atau kesudahannya dengan tidak baik. Ataupun kita ketemu permulaannya dengan tidak baik, kesudahannya dengan kita baik. Atau mesti ada ketemu. Duduk dia situ lah. Oh, mana-mana saya tahu tu. Temu. Temu. Terus dari lama mana nak jual kedai dia. Ada orang nak ambil akhirat dia kali itu tak sibuk. Tak, semua. Tak, tapi dia ayat senyum gitu kan. Tak nak marah kan. Ujian Allah tak lagi untuk kita. Kita macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Tak berhenti. Tak, soal akhir sekali baru ujian lebih teruk. Berapa ratus orang, 300 orang lebih. 38 orang. Nak pergi Mekah melalui Ustaz Munir tu, melalui kita masuk lagi. Peti habis bayar, tak pergi seorang pun. Seorang demo tu kan. Tak, tapi nak boleh kau clear molek tu susah. Pasal kau wayak molek begini-begini. Kerana dia merasa takut. Ujian Allah Ta'ala. Kita yang buat tetek merah ni. Dia kena pula lagu tu. Orang boleh paksa panggil tanya. Kita paksa kena wayak. Kita sebenarnya bukan. Tapi nak boleh kau clear molek tu. Kena badak kau dah susah. Ini ujian Allah Ta'ala. Ujian Tuhan lah. Tak, kita kena duduk sama mana Allah Ta'ala dalam ujian kau. Tak, susah. Wah, kau malah boleh lah. Wah, waduh. Kalau kita terpaksa kena pikul Allah Ta'ala Allah. Bukan sebuti Allah Ta'ala Allah aku. Lepas tu kita kena fikir, ya Allah, aku nak ibadah aku wilah. Tapi ya Allah, aku nak minta soal, biar aku boleh tanggung. Nah, biar aku boleh tanggung. Satu kita kata awal-awal kalau dia mau ngaji tak hikam ni boleh. Tapi dia mau ketemu sesuatu perkara Allah Ta'ala kebaginya. Itu merupakan ujian daripada Tuhan. Adik Tuhan tahu dah lagu mana kita boleh hadapi, tak boleh hadapi benda dah. Tapi mana tahu kita tu boleh hadapi, tak boleh hadapi, kita tahu dah. Tak takut kita ngaji saja. Bila puk kena tak boleh nak hadapi dah. Takut. Ini dia, jadi kita ikan. Tapi kita tak selesai. Kalau dia tak ngaji dia. Bagi dalam kita tak ada. Nak main hidayah saja, isi saja. Spiritual kita tu mesti kita nak. Mana bahagian dalam. Kerana hak dalam tu lah. Nak bina benda lahir. Ramai mana pakai dulu. Sebab tu belajar kitab ilmu tasawuf merupakan di antara benda yang wajib tidak berkesudahan. Rapat dia mana dia mati. Patut ulama ni dia kata malam dia taghallal bi ilmina qad mata musirra ala al-khaba'ir. Mutamil berat dengan ilmu ni mati dalam saja. Tak berat dengan ilmu aku ni mati dalam saja. Dok wano dakwah kita belaka. Batu kita, gani kita. Ada kalau kita suruh kan?
Dah kena bala talak, bapa tak ada talak ya. Tu nampak dah. Lepas tu dah uji tu. Lama, orang ngaji dia tanya, bapa Ustaz, kau saya ngaji kau berapa, kau saya ngaji kau berapa. Allah awak mengaji lah. Jadi begitu lah Tuhan uji awak tu. Dah. Bapa Ustaz ni kau ngaji kau berapa ni? Kau ngaji kau berapa ni? Ngaji lah berat pun. Setara mana awak nak pergi nak tahu tu. Nak elok uji awak tu. Bila awak lulus itu baru awak kata dapat orang bimbing. Kalau awak tak lulus, dah. Lah. Tok guru saya dulu, kita ingat dia duduk ngaji kau ni, duduk ngajar kau ni dah. Kena ingat orang kita patut gajah. Bini duduk ngano lagi. Ingat apa ni? Kita patut gajah, kata ini SA kan. Ya, maksud tok guru dia kita guru belakang. Tak ini SA kan. Gak orang tu dia pasal minat makan. Dia tidak minat mana pasal buat. Dia ketiga dia buat. Kalau dia buat, dia punya kecak saja, kecak pun sekat puyuk habis. Nah, kata dengan saya dah tahu dah. Saya, aku ni, kalau aku tidak mengaji ilmu ghalis sikit-sikit, aku balas semua dengan saya. Nah, waktu penegak tu. ISA dulu, dia nak makan kau, nak makan kayu kau, ikan singgah dia buat di bagai. Tahu, buat diri pun nak makan lah. Nah, hak ni dia masuk je. Kalau ayat aku tu, dah. Nak ayatnya boleh sabar. Tengok habis ni duduk mengandung. Tengok anak rumah tak ada bekalan. Anak murid yang tidak mengaji. Dia tak guru. Bayarkan. 5 bulan pun lapor dia. Dah. Tapi yang termuncul lah aku mengaji buat ilmu kau ni ada sikit-sikit. Oh, kalau tak ada ilmu kau ni kan berat lah. Baru kita nampak, kalau begitu masuk gua ni berat sangat. Memang berat masuk gua ni. Ngaji gua ni memang berat. Tak boleh ada salah dia mau kena uji aku, tak boleh. Ini Allah Ta'ala nak dicuba kita, nak suruh kita tahu kita sekarang mana. Itu satu kejayaan bagi kita. Nah, satu kejayaan bagi kita kalau kita boleh sabar dalam segala benda Allah Ta'ala. Nah, as-sabru bermula sabar minal bala daripada segala bala-bala tu maka salah hukumnya. Kita lagi maka berpaling apabila berpaling ia hamba daripada pandang itu pandai daripada hadrat Tuhan tu keluarlah ia hamba daripada hadrat Allah Ta'ala. Kalau kita mandai tidak daripada hadrat Tuhan, satu kita tak mati daripada dia, maka tubiklah kita daripada berhadap dengan Tuhan. Lepas tu dia tubik daripada berhadap Tuhan, jadi hamba kan? Apalah semua lah. Dia hamba Allah Ta'ala lah. Dia tubik daripada berhadap dia. Maka ia dikehendaki daripada jenayah itu kerana jauhnya seperti terteguh atas orang yang bersifat janabah, maka dikehendaki dengan janabah. Hak kanak atau orang ia duk beradak tak beradak hati dengan Tuhan ni, lalang dengan Tuhan ni, supaya orang yang junub kerana jauhnya. Sebab bila kita lalang hati dengan Tuhan, nak royak jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya bila hati kita dengan Allah Ta'ala tu lalang, mana kita tak adalah orang jauh. Seperti mana bila kita jauh dengan Allah, begitulah juga tertegahnya orang bersifat janabah masuk ke dalam masjid dan baca Quran. Nah, kalau orang sifat janabah tu tak boleh baca Quran dan baca masjid, begitulah juga kita yang orang jauh dengan Allah Ta'ala ni, tak layak berlaku bagi kita nak sembahyang, tak layak pun tak layak. Dia hukum nak sembahyang pun nak berapa dia mesti kena dekat dengan Tuhan. Dia tak layak membaca Quran, dia terteguh atas bersifat janabah, lalai dan tidak suci hatinya daripada masuk orang telah ilahiyah. Orang lalai dengan Tuhan, tak suci dengan Tuhan, diteguh daripada nak berhadap dengan Allah. Nak zikir pun tak tahu. Kerana bahawa hadrat ilahiyah itu suci, tiada masuk kepadanya, agar telah suci daripada janabah. Dan orang nak berhadap hati Tuhan ini suci. Nah, maka tak boleh nak masuk kepada dia, mereka cuci hukum.
Tapi dan kata Syekh Hijazi, wallahu a'lam. Kita negeri ni, mana tu? Ada. Ustaz, Ada ke? kita nak ke Syah dah. Mari kita Syah. Tuan, Syah. Faizul mari. Faizul mari. Banyak dia muni. Mari. Dah Faizul mari dah kan? Banyak dah Faizul mari tu tujuan. Nampak dah ada lagi. Banyak dah. Biar sikit dia. Okey, mana? Faizul. Faizul. Baik. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Ali. Saya datang daripada Johor Bahru. Dan sahabat saya lah, Ustaz Muhammad Saleh yang bersetuju untuk saya hadir pada hari ini untuk menceritakan pasal untuk haji pada tahun 2015. Saya daripada syarikat Thayyibah Rebel, yang mana saya sendiri yang mengasaskan, dan tadi ada seorang saya punya rakan niaga saya, tapi sebabkan dia mengantuk, dia tidur dekat bawah, jadi saya sebagai wakil. Sebenarnya saya telah dapat lampu hijau daripada Kedutaan Arab Saudi pada tahun ini, yang mana kami boleh mendapat visa umrah lah, tapi bukan secara percuma, kami kena bayar. Jadi dia kata terpulang pada syarikat kami untuk bagi berapa nama lah, list. Dan benda haji yang visa ni tak perlu lagi untuk beratur, dan kita tidak melalui tabung haji untuk membuat haji. Sebab pada tahun 2011 saya dan Ustaz pergi pun tak ikut dia, Ustaz tak ikut tabung haji. Tapi alhamdulillah dekat Arab Saudi sana memang tak ada apa-apa masalah. Yang penting visa tu dapat, dan kita dapat masuk. Apabila kita dapat masuk, insya-Allah kita akan sama-sama dengan jemaah-jemaah lain akan dapat untuk itulah buat haji sama-sama. Saya punya syarikat memang di Johor Bahru. Pendaftaran memang saya dah buka sekarang, sebab pada tahun ini saya dapat kota, tapi terlampau last minute kota. Jadi saya tak dapat nak menggerakkan macam mana nak cari orang, sebab saya ada 1 minggu masa tu baru saya dapat dia punya visa kota tu untuk haji tahun ni. Sebab saya rasa kecewa lah, sebab tahun ni kalau tak salah saya adalah haji akbar dan saya rasa macam rugi sebab kita tak dapat pergi kan. Sebab haji yang mana ketika Nabi Muhammad SAW menunjukkan haji yang pertama dan terakhir. So itulah. Jadi macam saya, insya-Allah nanti harga package tu saya akan bagi pada Ustaz. Nanti Ustaz akan Ustaz bolehlah tolong bagi nama pada Ustaz, sebab insya-Allah Ustaz pun akan ikut juga kalau ada rezeki lah. Untuk tahun 2015? Ya, betul. Haji untuk tahun 2015. Anggaran Sampai ada kota-kota ada ya? tak ada, kita tak ikut turutan tabung haji. Kita masuk je nama, insya-Allah, sebab pihak ketua embassy Arab Saudi